180 penduduk telah dikeluarkan daripada adalah seramai 125 orang dan jumlahnya adalah 305 orang yang terlibat dalam sini. Akan masuk balik ini 50 bar, sini kosong bar, tak turun. Jadi dia akan backflow. Jadi panjang. Kita arahkan 11.48 untuk tutup perusahaan. Semua evacuate? Semua taman. Sebab dia TMB pun kita potong. Dia dalam pun terbakar. Bagi rumah-rumah yang rosak sepenuhnya itu diberikan RM5,000 segera supaya mereka dapat belanja pada sementara, dan yang mana yang terkesan itu yang 100 lebih lagi itu RM2,500. Tapi yang lain itu kita akan kerah seluruh jentera kemudahan tempat tinggal yang lebih baik, itu sedang direncanakan.